Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pembuka bicara. Berdirinya saya di atas pentas persada indah tidak lain dan tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan demi keharmonian bangsa. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi menyusul hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang berbina tajuk pidato agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpingah-pingah dan saya petah berkata-kata. Menurut Profesor Datuk Teong Kok Seong, rukun negara ialah sebuah ideologi kebangsaan Malaysia. Dia telah terbentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara demi memastikan perpaduan dan ketenteraman terus terjaga. 5 prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan kesusilaan. Kelima-lima prinsip ini mendukung aspek penerimaan dan keadilan demi mewujudkan keharmonian bangsa. Hadirin sekalian, indikator pertama, kepercayaan kepada Tuhan, tonggak keharmonian tunjang perpaduan. Peristiwa berdarah tanggal 13 Mei 1969 merupakan rusuhan kaum terburuk dalam sejarah negara sehingga mengorbankan lebih 196 nyawa. Lantas, Majlis Perundingan Negara telah ditubuhkan pada 29 Januari 1970. Ketika itu, muncullah wira penyelamat iaitu Tun Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, mendiang Tun Tan Siew Sin dan mendiang VT Sambantan. Walaupun berlainan bangsa dan agama, tetapi mereka sepakat membentuk rukun negara dan mengangkat prinsip kepercayaan kepada Tuhan sebagai tonggak utama kerana prinsip ini menjadi asas kepada keharmonian kaum dan agama di negara kita, Malaysia. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Buktinya, prinsip ini dapat dilihat dengan jelas dalam suasana harmoni rakyat Malaysia yang sepakat menerima dan mengamalkan perbezaan agama dalam membentuk kesepaduan rakyat. Hadirin yang dimuliakan, indikator saya yang kedua, kesetiaan kepada Tuhan dan Raja dan negara. Diutamakan keharmonian rakyat terjaga, kedaulatan terpelihara. Lebih 600 tahun dahulu, taat setia kepada Raja terbukti menjadi asas yang membantu membina empayar Kesultanan Melayu Melaka yang memerintah sehingga menjadikan Melaka berkembang, maju dan dipandang tinggi sentero dunia. Kegemilangan Empayar Melaka merupakan kerajaan berdaulat pertama di Tanah Melayu. Terbina hasil kerjasama erat antara pemerintah dan rakyat yang hidup dalam penyatuan. Menelusuri konteks institusi diraja Malaysia kini yang terdiri daripada rakyat dan berbilang kaum, raja dan rakyat juga diibaratkan bagai aur dengan tebing. Lihatlah suri teladan kepimpinan di bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar Al-Haj. Kebijaksanaan dalam mengekalkan keamanan negara serta memperkukuh perpaduan rakyat.
Hadirin sekalian, indikator ketiga keluhuran perlembagaan rakyat. Keluhuran perlembagaan dihormati rakyat harmoni. Menurut laporan Indeks Kedamaian Sedunia 2021 menunjukkan Malaysia berada pada kedudukan 25 global dalam kategori golongan negara damai. Bermula dengan kepimpinan Perdana Menteri pertama 1992 sehingga Perdana Menteri ke-10, kerajaan terus berjaya mendidik masyarakat dan menghormati kemuliaan perlembagaan. Hak masyarakat berbilang bangsa dan bidang pendidikan, agama dan ekonomi sentiasa dijaga melalui Dasar Ekonomi Baharu 1971. Perlembagaan sangat penting kepada sesebuah negara kerana ia merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi dasar kepada pemerintahan dan pentadbiran negara. Dengan adanya perlembagaan, kestabilan dan keadilan, keharmonian dan perpaduan dalam negara akan terjamin di samping memastikan kesejahteraan rakyat terpelihara. Hadirin yang bervisi, penghayatan rukun negara adalah amat penting bagi membentuk sesebuah negara yang mana rakyatnya hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Oleh sebab itu, setiap lapisan masyarakat harus sentiasa berganding bahu dan melaksanakan tanggungjawab masing-masing demi memastikan setiap prinsip rukun negara ini sentiasa diamalkan. Keharmonian dan kesejahteraan rakyat seluruhnya akan sentiasa terpelihara seandainya warga memainkan peranan masing-masing. Ayo bersama ke bukit, sama-sama didaki ke lurah, sama-sama dituruni hati gajah, sama dilapah hati kuman, sama dicecah serumpun bak serai, sesusun bak siri, sama-sama menghayati prinsip rukun negara demi keharmonian dan kesepaduan kita. Sekian, terima kasih.